Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Okay. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia, Madani. Kembali lagi kita dalam podcast Gasak Kau ini bersama saya, Farahud. Gasak Kau lah ini dalam bersama saya, Farahud. Dan juga special appearance lah untuk hari ini, DJ Daim. Yo in the house. Nak panggil Farahud juga lah. Kena panggil lah Farahud lah. Farahuda. Daimut. Lain bunyi lah. Oh my God. Oh my God. Assalamualaikum, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Wow, walaupun diuji lah kan, bab sobong pernafasan ni kan. Sikit kan. Musim-musim orang kata kan, Itulah. batuk-batuk. Dia kalau musim buah-buahannya memang macam tu. Oh, gitu ya. Walaupun tak makan. Okay. Habis tu abang makan buah apa je? Buah-buahan tempatan. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Favorite? Of course lah, kena cakap durian lah juga. Durian? Tapi ambil yang sikit je lah. Sikit. Biasa dia dah umur macam ni makan seketul dua je lah. Dia jamah seketul dua daripada biji-biji yang banyak buah-buahannya lah. I see. Saya dengan Mel sama. Dok makan durian? Betul lah. Mel yang tak makan, dia tengok saya makan durian. Ambil bau. Ambil bau. Itulah macam mana boleh tercampaknya saya yang besar ni di sini. Tak apa. Dengan kehadiran abang di situ, akhirnya saya terlihat sedikit kecil di sini. Alhamdulillah. Lama nak dengar tu Saya yakin sebenarnya ramai yang tanya apa tu DJ Daim mana kan. Sebab sebenarnya untuk pengetahuan semua, podcast kita ni dia clash dengan waktu abang Konti. Kan betul tak? Jadi saya memang pandai menyerutkan diri saya. Tapi hari ni tak selamat. Hari ni tak selamat. Saya bijak. Saya tak WhatsApp dia, saya terus WhatsApp dia punya bos. Untuk dapatkan dia di sini. Ya, terima kasih lah sebab mengundang dalam podcast Gasak Kau lah. Gasak Kau lah di Melaka FM. Yeah, Betul. Saya dah sebut betul Jangan marah betul, saya orang-orang kat depan ni. Okey, dan hari ni kita ada Abang Den. Ya, Abang Den kita. Tolong tag dia sekarang ni. Mana dia? Masuk frame. Itu Abang Den kita. Inilah dia Abang Den dari KL. Lepas tu dia sikit lagi nak main gitar hari ni, tapi dia kata nantilah dia Kejap lagi kita. Dia punya skill tu, jadi dia jadikan muzik untuk kita lah. Itulah, tapi tadi ada caption daripada Kak Benny, kita macam wah. Jangan Abang Din main. Kalau Abang Din main gitar tu Sabar. Harap bawa bertenang. Kalau perlukan gitar, bagi tahu kita. Kak Benny akan cuba usahakan untuk gitar-gitar special untuk Abang Deng kita. Okey, itu dia. Jadi jangan lupa join kita punya live TikTok, tap screen, share dan komen. Walaupun tak ada handphone kat depan saya, but it's okay. Diorang akan bacakan soalan. Sebab depan saya ni ada ramai. Ada Kak Benny, ada Kak Ina, Kak Zuri, TP, Abang Ayub, Kak Siti, KBR. Semua-semualah. Semua teknikal semua ada dekat sini. Ramai. Kak Pinky pun ada. Rasa macam buat khusus. Betul. Macam buat khusus ada kat sini. Ni dah lepas ni berapa jam ni? Tak move on ke dari cerateng korang semua ni? Tak apa, biar je diorang dekat sini kan. Sebab tak ada diorang sini, nanti saya tak tahu nak tengok soalan apa. Okay, jadi Abang Daim, kita pun dah start. Kita boleh kenalkan diri sikit, background you sikit, about you lah, anything about you lah. Okey lah, kalau nak dah tahu nama pun, nama saya memang Muhammad Daim bin Zainuddin. Yang mana kebetulan lah tahun-tahun tu 80-an tu nama Allahyarham Tun Daim Zainuddin Menteri Kewangan pada ketika itu memang naik, memang popular. So that name was chosen by my father lah. Ayah saya lah. Pair pula dengan nama dia tu, memang betul pula tu, Zainuddin itu. And then lahir tahun 84 di Kemaman, Terengganu. Ganu. Kemaman, Terengganu. Lepas belajar cakap Ganu. Tak apa, dah dengar dah. Udah cakap Terengganu minggu lepas. Saya jauh. Itu saya pergi Kuantan. Lepas tu saya belajar cakap Ganu. Itu kita panggil tu Ganu Murtad.
Teruskan. Okay, tapi kalau nak ikutkan bapa saya lagi 9 and my mom is Perakian. I can talk in negeri 9 tu. Itulah tapi buat habis boreh. Buat habis boreh. Ada yang cakap no. Okay, and apa yang cerita? Tu je lah kan. Belajar kat mana? Okay. Belajar Shah Alam dulu. Ambil dalam bidang computer engineering. So for past few years. Tapi itulah orang kata rezeki kan. Rezeki Allah tentukan. Mungkin tiba-tiba rezeki tu pergi ke arah bakat ni, seni ni lah kan. Oh my God, abang. Maybe because dari dulu lagi you pun memang macam gaya-gaya bercakap pun dah ala-ala macam orang nak masuk TV kot. Tak ada juga. Kalau ikutkan sebelum bertugas di RTM, sebenarnya lah RTM ni tempat di mana saya belajar bercakap dengan bukanlah tak tahu malu tapi maksudnya tak takutlah dengan audience lah. Untuk belajar jangan malu lah. Sebab normally kita jenis macam kalau bercakap pun just kita seorang and then ayalah dengan buat announcement biasa tu okey lah kan. Tapi untuk berhadapan dengan audience ni sesuatu yang berbeza lah. So RTM ni the school lah. Dia alma mater punya ni lah. Walaupun masih bertugas lagi kan, tapi inilah tempat dia. Abang membesar dekat? Membesar kalau ikutkan Ganu, bukan? Membesar tak sebab di Ganu, sebab ikut ayah ke sana ke sini. Lama di Perak lah. Lama di Perak. Di Perak dan juga di KL dan Selangor. And then di Melaka lah. So dapat rumah pun orang Melaka, anak-anak pun di Melaka. So each and everyone Melaka lagi. Lamanya di Perak lah. Lama di Perak lah. Tapi sekarang ni di Melaka. Di Melaka sekarang ni paling lama di Melaka. Ada culture shock tak waktu datang Melaka? Sebab setahu saya orang Perak ni dia cakap lembut sikit sebenarnya kan. Orang Melaka ni kalau ikut kalau orang kata lain lah kan. Saya memang mix. Saya juga nak kata culture shock macam mana tak adalah sangat kan. Tapi culture shock yang pertama sekali ialah sebab kita jenis kalau sarapan pagi kan dulu kalau di utara apa semua makan roti canai ke apa semua, kuah kari, kuah dal and everything like that kan. Tiba-tiba di Melaka kan mula macam kenapa roti canai sampai dengan kuah asam pedas? Faham. Masa tu memang bukanlah culture shock tapi macam shock the perut lah kan. Sebab macam serious je. Tapi okay, that is a kind something that is new. So absorb. Dan sekarang ni memang kalau makan roti canai ialah siap lah. Nak kena ada asam pedas lah. Faham. Itu something lah. Sebelum abang di RTM, abang di mana? Okay, kalau ikutkan dulu ada nak sambung belajar sebelum dia di RTM ni. Tapi banyaklah pernah juga jadi cikgu sementara, mengajar apa semua. Tapi orang kata tetap juga rezekinya ke sini lah. Faham. Saya di sini lah. That's a great story. So boleh ke kita mulakan dengan lagu pertama Abang Daim? Awalnya Abang Daim nak lagu yang mana satu? Lagu yang bahasa Inggeris ke lagu yang sebab biasanya lah kan, kalau saya buat podcast saya kena nyanyi dulu. Tapi suka hati saya lah kan, saya nak suruh siapa yang nyanyi dulu kan. Itulah. Sementara kita nak orang ramai-ramai datang dan tap-tap screen, maybe diorang rindu nak dengar Abang Daim menyanyi ke, nak dengar suara Abang Daim berkumandang lain sikit daripada jadi DJ. So kita dengarkan nyanyian Abang Daim. Mana satu? Mana boleh lah ni. Abang dia dah buka yang tu boleh lah tu insyaAllah. Okay. Kita bersama Abang Daim dengan lagunya Biarlah Bulan Bicara. Rory Marantika. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa, ingin pulang membalut luka hatimu. Ku pun tahu betapa pedih batinku. Beri kesempatan
atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu, tak terlintas dendam di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku lagi walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Go Abang Daim, go. Teruskan tap-tap screen guys. Ya, minta tap-tap screen. Suara tengah batuk ni. Lagi banyak anda tap-tap screen, Abang Daim akan jelek. Alamak, gelek pula atas dia. Ingin pulang membalut luka hatimu, ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu, tak terlintas dendam di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, oh pantaskah ku dampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku lagi walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Oh biarlah, biarlah, takkan ku lagi walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku lagi walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Okey. Lirik yang terakhir tu memang cukup derita sampai di sini. Sebab tengah sesak batuk kan. Oh, aduh. Oh my god, abang, you give me goosebumps abang. You tahu tak? You give me goosebumps. Janganlah, lagu ni lagu lama kan. But bagus lah lagu kita menyanyikan. Sebab yang tengok-tengok pun ramai yang suka lagu-lagu lama. Dia comeback tau dia. It kind of give memory kan, apa benda semua. Betul. Walaupun sudah kita tak lalui pun zaman-zaman tu. Maybe macam, saya belum lahir lagi. Betul. No, but I know yes. Tahun berapa? Tahun 96. 96, tahun 96. Oh. Baby. Oh, yelah. Baby Betul. I'm baby, saya kat Benny nak baling botol. Botol tu boleh diambil tau. Botol tu tahan lasak tau. Botol tu dekat saya. Saya yang go down lah. Botol tu. Betul. Okay, abang. Abang dah berapa lama dekat Melaka FM? Okay,
Plus mana 19 tahun lah. Serius lah? Ya, 19 tahun. 19 tahun. Tengok ayat dah keluar dah kena tu otak tu. Yang gigil tu nah. Dia tu kan. Faham. Lama 19 tahun. Lama. So tapi sebenarnya kalau ikutkan dah berapa kali disunting lah. Saya sejak tahun 2008 lagi Datuk KP ketika itu dah undang untuk ke Kuala Lumpur. Tapi saya kata pada waktu tu biarlah saya cuba kembangkan di Melaka dululah. Faham. Sebab kita pada masa tu zaman masa muda, antaranya saya pernah masa kurus ada yang pecah lubang pula tu. Masa kurus lah, tak adalah macam sekarang ni kan. Cancak, rambut cancak apa semua kan. Saya tengok poster tu lah. Okey. Sebab masa tu kita dipilih sebagai ikon setiadawan lah pada tahun 2006-2007. Pada masa tu. Masa tu memang wajah kita keluarlah Selamat Pagi Malaysia, keluar majalah apa, kalau boleh kita sebut majalahnya, majalah URTV, majalah wanita, tepi Surat kolam. Khabar. Janganlah tepi kolam, kalau masuk kolam tu melempar air. Lain Tu jangan tepi kolam jangan. Bukan tepi kolam. Bukan. Saya masih terlindung lagi, alhamdulillah. Adalah masa tu kurus, jangan cerita. Dia zaman jahiliah masa tu. Oh ya. Pada masa itulah dan masa tu juga mengacarakan banyaklah macam tandingan bintang klasik Zon Selatan untuk 3-4 tahun berturut-turut lah. Sampai tahun 2010. Lepas tu kita dah mula gak, yelah, belakang tabir sikit bagi yang muda, bagi yang ni. Tapi sekali-sekala keluar jugalah. Tak boleh keluar selalu. Kalau keluar selalu bahaya nanti. Okey lah, macam abang cakap dah like 19 years kat Melaka FM kan. Mungkin ada orang kata yang abang pernah temu bual dekat konti, siapa-siapa yang abang tak boleh lupakan lah. Siapa? Sebab saya tahu memang ramai dah orang kata VIP yang abang dah bawa masuk konti sama-sama, tanya itu ini semua kan. Kalau VIP ramai kalau ikutkan. Bekas Perdana Menteri kita yang terdulu-dulu pun Really? Bekas Ketua Menteri Melaka kita, yang semualah yang dah jadi tuan yang terutama tuan kita pun pernah kita interview dulu. Sebab kita dulu bertugas dulu bukan sekarang tau, masa muda dulu dah pergi dah malam pagi. So kalau sekarang gegau pagi right, kalau macam dulu kita pagi je, memang kita bertugas Isnin sampai Jumaat. Pernah teringin nak buat warung dangdut tak boleh dugem? Oh jangan, dia kalau dugem kalau apa dia tak slip disc, sebab slip disc kan. Faham. Kalau tak slip disc kan kita sama kan. Boleh, tapi itulah sekarang dia boleh gak bahagian atas je. Okey, saya ajak satu cara. Cuba buat macam ni. Macam mana tu? Atas. Jangan, rosak aku. Macam tu je. Dia macam masukkan rambut kat tepi belakang telinga. Tak minta, janganlah keluar nanti apa-apa jadi. By the way, boleh tak sesiapa bagi saya telefon? Saya nak tengok kat TikTok kita. Mana tahulah kan, ada rakan-rakan lama Abang Daim ke. Kan kita tak tahu. Kan ada apa tu, orang-orang yang pernah dibual dulu. Jangan bagi trivia yang bukan-bukan dulu lah kan. Ada ke siapa yang tanya ke trivia yang bukan-bukan tu? Ada. Masya. Thank you. Atau handphone siapa ni? Pegang jap. Cakap lu. Kita cakap tak apa, kita tunggu jap. Okey. Boleh. Yamri Ali kata, gua percaya lu Abang Daim. Alamak. Wow, ya. Memang percaya siap kat dia. Memang power ni. Aduh. Saya dah tahu dah dia ni memang power. Jangan tapping-tapping guys. Jangan tapping-tapping. Jangan lupa share kita punya live. TikTok ni, komen. Kalau ada apa-apa nak komen, nak suruh Abang Daim buat apa-apa pun boleh je. Dia okey je. Nak suruh dia posing balik macam dalam tu, majalah tu, cuba macam mana? Bagi satu strike a pose abang. Dia boleh nak buat, tapi dia dengan keadaan sekarang ni dia ada benda yang terbit lebih daripada itu. Separuh lah. Separuh je lah dia. Macam mana? Baru dah lupa lah. Ingat 2007 ni lama posing tu. Lama siap 2007. Kat Bergenang Merah dekat. Strike a pose, come on. Macam mana Macam mana strike a pose masa duduk Ada gerakan dia lah. Gerakan dia. Anggaplah macam dalam majalah tu, tapi tak ada elemen tepi pool tu tak ada. Okey, lepas ambil gambar tu, pernah jadi model? Pernah lah, tapi sebab kita
dalam roughly kita punya circle kita, kawan-kawan kita ada yang jadi model. Dan kita dah tengok live itu macam mana, dengan hectic lifestyle dia, dengan faham saya lah kan, kalau dia orang dekat runway tu macam mana kan keadaan dia orang di belakang dia. Memang chaotic gila. Chaotic gila lah. Yang tahu je tahulah. Betul? YTJT lah. Yang tahu je tahu. Itu okey lah cakap. Tak apalah, it's okey lah. Dalam ni pun dah alhamdulillah bidang ni dapat jumpa sebegitu ramai orang, kawan dan juga dah jadi sahabat. Dan juga orang yang kita sanjungi, orang yang tak selalu kita dapat jumpa, tapi kita kadang-kadang dapat jumpa selalu, sampai dah jadi macam dia lah. Faham. Macam tu lah. Apa yang abang tak boleh lupakan lepas dah interview so many people and so on? Ada tak kata-kata dia orang yang macam like sampai sekarang you pegang? Kalau ikutkan betul-betul banyak sebenarnya, tapi semua yang mana yang baik itu kita ambil lah. Sebab setiap kata-kata diorang ni kadang-kadang walaupun dia just berkata-kata, tapi benda tu adalah something yang mutiara kata untuk kita jalani kehidupan seharian kita ni. Saya dah start pening lah ni, banyak sangat kata-kata. Banyak kata-katanya masalahnya ni. Too many. Too many kan. Too many lah. Sebabnya terlalu banyak pengalaman yang disimpan di dalam buku ni kan. Betul-betul. Dia hati kat sini. Dia turun ke sini. Dia tu. Mel dah buat tu. Itulah dia kisah dia. Tapi sebenarnya banyaklah dah jumpa dan orang kata it's a moment yang we should cherish lah, sebab bekerja di RTM ni memang you takkan dapat kat tempat lain. Pengalaman dia in and out ke sana ke sininya, semuanya demi menjalankan tugas untuk Baik. Itu antara orang kita nasihat lah dari keluar dari mulut Abang M sendiri. Kita kena pegang kata-kata itu. Betul. I'll cherish that word. Dia nak dengar lagu Nak dengar lagu? Dia nak dengar lagu yang Hood nyanyi. Saya pun saya nak suruh abang nyanyi lagi satu lagu. Tak? Hood dululah kan. Hood dululah. Sebab saya dengar tadi ada lagu tu macam menarik tu. Lagu apa tu? Yang tadi tu. Yang mana tu? Tak tahu, rasa-rasa tu. Menimbang rasa lah. Okay. Saya akan menyanyi sebab Abang Daim minta lah. Kalau Abang Daim tak minta, saya tak menyanyi tadi. Saya suruh dia yang nyanyi. Alamak. Okay. Kita jom layan. Abang Daim menimbang rasa. Jangan lupa lagu background tu pause dulu. Janganlah. Kesian Abang Din kita tahu. Abang Din okey. So siapa yang kenal Abang Din pun boleh komen. Kenal lah brother tu. Ewa. Abang kena nyanyi dengan saya sebenarnya. Abang tak boleh biarkan saya seorang. Apakah yang ku berikan, tanda aku setia memujamu. Padaku lain tiada hanya, cumalah rasa pemikat cinta. Tiadakah di hatimu bertempat sudi menimbang rasa, menimbang sayang hasrat asmara. Gayamu manis jelita, andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang. Rindu selalu melandai jiwa, hingga kasih sayangku terbuang. Tetapi kau tak mengerti bagaimanakah jadinya nanti. Merindu sepanjang hari, tak kekal dan abadi. Aduh, seru ulang semula. Ni dugem rakan-rakan.
adakah di hatimu bertempat sudi menimbang rasa, menimbang sayang hasrat asmara, gayamu manis jelita. Andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang, rindu selalu melandai jiwa hingga kasih sayangku terbuang. Tetapi kau tak mengerti bagaimanakah jadinya nanti, merindu sepanjang hari, tetap kekal dan abadi. Yeay! Finally ditulis selesai kat situ. Selesai tu. Syukur kita rasa. Berjaya menyelesaikan lagu itu. Okey, ramai kawan-kawan kita je dekat TikTok sekarang ni. Semua tengah tap-tap screen. Chef Wifi tepuk. Ada orang cakap saya sedap suara. Thanks. Kan? Hai Mama Nomi, terima kasih. Hai Kak Nani. Apa khabar semua orang? Hai Joker. How lama ni tak jumpa rakan-rakan ni. Abang Din nyanyi satu lagu. Abang Din ada orang minta lagu. Nanti ya. Kepada yang minta Abang Din, saya minta maaf lah, saya tahu nak suap lah kan. Tukar-tukar. Siapa yang duduk sini, siapa ni. Tapi insyaAllah minggu depan dia boleh menyanyi. Kita sama-sama vote dekat di media sosial Melaka FM. Cakap Abang Din. Abang Din. Kami mahukan Abang Din. Abang Din for life. Hari ni Faruda tak bawa anak gajah ke? Anak gajah mana? Anak gajah ni? Saya dah tak boleh mencederakan dia. So that's why saya letak dia dekat tepi. Or else saya akan mencederakan dia. You know like, patutlah. last time punya podcast, patutlah. habit yang I suka macam like, ya betul. Tu yang Abang Lina marah tadi tu. So that's why I put it. Tengok habis dia ni. Habis apa elephant ni. So ini anak gajah ni kita letak sini. Dia akan duduk kat sini lah. Supaya dia tidak dicederakan. Betul. Okey, Abang Daim, tadi pengalaman apa benda semua. Saya dimaklumkan lah tadi kan ada informer saya lah. Nama dia Na. Okey, dia cakap abang ada banyak kenangan dengan dia. Nan ganung kita. Dia lah. Apa kenangan abang dengan dia? Dia kata dia ada banyak kenangan dengan abang. Kenangan dia dengan dia. Manis kau dah. Kenangan manis tu banyak. Tapi kenangan pahit lah. Oi, serius lah? Kenangan pahit lah. Kenangan pahit tu dengan saya bukan dengan dia. Dengan kereta dia. Tapi dengan dia jugalah. Biasanya kalau macam entah mak cakap lah, saiz-saiz kita ni jarang untuk mendengar perkataan tersepit tu. Betul kan? Tapi disebabkan ada orang tu pada waktu itulah. Keretanya pun masih ada sampai sekarang ni. Kereta baru kan. Dia bawa lah kita. Dia pergi jalan lepas kerja. Lepas tu, dia bawa abang lah punya. Okay. Bertiga ke berempat masa tu? Bertiga macam tu. Sekali saya keluar. Dia biasalah dia kereta baru kan. Nak tutup tu, nak tutup ni. Lambat sikit lah kan. Sekarang ni dia tekan itu dia turun je. Kita pun keluar. Kita letaklah tangan kita kat pintu kan. Dia pun keluar, terus dia bang pintu tu. Bayangkan pintu tu flat, tertutup dan jari kita di tengah ini. Macam mana agaknya? Empat jari. Empat jari. Saya baru kena hari tu. Satu, ni empat jari. Bayangkan kereta tu. Jari kita sebahagian daripada kereta. Oh my god. Macam tu. Terdiam. 2 hari, 3 hari baru hilang dia punya sakit dia tau. Bercakap. Tapi itulah. Berdendam tak? Minta maaf lah. Itulah. Nantilah claim kuih raya kat dia lah kan. Kita tahan. Maklum lah masa tu kan. Ketahanan tu yang Abang Din masih kuat lagi masa tu. Tapi saya kalau kena, saya diam. Diam kan? Saya diam. Saya sekali ketawa. Lepas tu saya masuk bilik sebelah, saya menangis. Tu dah macam lagu tu. Apa cerita ketawa dan air mata kan. Dia tu. Ada. Nanti Abang Din nyanyi. Satu lagi list lah. Satu point untuk Abang Din. Kena ni lah belajar gitar. Dengan nyanyi. Dan nyanyi. Untuk prepare next podcast. Sebab kalau yang perasan, kalau di Melaka FM ni, terutama bawah kat bini kita kan, semua multitasking. Betul. Semua multitasking. Abang lah, you perlu facial rumput. Facial rumput biasa.
Ayub tiba-tiba jadi Pak Imam. Betul. Tiba-tiba hari tu tengok Ayub berdangdut. Tak terkejut ni saya. Kan? Sebab kita tercabut tulang. Itulah. Baik, mentah ada guru tak nampak. Yakin? Tak tahulah. Kadang-kadang kita zaman sekarang boleh tukar nama. Masuk kat dalam live. Ya. Yang tengah masuk. Minta lah, itulah. Janganlah. Masa suam masuk, kasi keluar punya. Kasi keluar, betul. Tapi itulah kan, pelbagai lagi sebenarnya. Ya, tiba-tiba Imam larut kejap. Hari itulah waktu hari itulah. orang kata Imam larut kejap. Mesti sakitnya sampai meraung kan? Rosmirah tanya. Dia meraung tapi dalam hati lah. Dalam hati. Dia tak boleh nak. Saya juga dimaklumkan Abang Daim dengan Amalina ni, dia ada lagi satu kisah. Ada. Amalina nampak another version of you. Ada. Another version of you, like the ghost kind of version of you, abang. Okay. Itu boleh cerita Boleh kan? Tak boleh ke? Ini dia lagi tahu. Dia lagi tahu. Tunjukkan saya. Dia lagi tunjukkan. Kak, that's ghost. Ghost mana pula? Aku dah all alone tapi PKP dia macam tu. Itu biasalah. Background music macam lagu seram-seram sikit boleh tak? Janganlah pening Abang Din. Sebab nak start cerita seram. Kena cerita Kena. Aduh. Betul-betul lah. Sementara dia cari lah. Abang dia cari lah. Memang cerita tu terus 3 hours punya lagu. 3 hours. Ini 3 jam ke sini. Tak ingat masa tu bila Abang nampak Malam. Tahun bila? Satu je saya nak tanya. Tahun bila at that time? Memang tak lah. Belum. Aduh kau ni. Jangan. Abang Dad is giving up on me. Okay. Dia dah kita seram ni kan. Cerita seram ni kita terus tukar. Biasalah kita kat tempat kita ni kan, bukan kita je kan, kita berkongsi alam lah sebenarnya lah. Tapi sebab bila cerita pasal seram ni first hand experience lah. Sebab ada orang yang dengar cermin kena cakar, dinding kena main pintu dan sebagainya. Tapi macam saya, macam Malina dia nampak bayangan saya. Saya pula nampak straight to the point depan muka. Sekujur tubuh wanita putih saja, tak ada muka, tak ada apa, depan-depan naik. Nak kena tukar lagu sekujur badan. Lebih kurang macam tu. Kita biar lagu. Kesian Abang Din nak kena cari. Sebab kalau yang kat sini, kalau perasan yang kat sini, kalau yang perempuan dia akan jumpa yang versi jantan, versi lelaki. Yang lelaki akan jumpa yang versi perempuan. Macam tu. Even my wife pun pernah nampak sini. Waktu you nampak tu, you cakap apa reaction you? Tu cakap lah, jangan kacau aku datang sini, aku buat kerja. So it's quite okay lah. Sebab kalau yang pernah datang ke sini, dia akan tahulah sebelum kita masuk dalam studio akan ada satu cermin lah before we into the studio. At that point of time, bukan malam tau, dia siang, pagi, pukul 10 pagi let's say lah, macam tu lah. Tapi suasana tu macam hening aja tau, macam tak ada orang. And then kita buat lock lah, pilihan lagu apa semua. Kita tak buka lah lampu dalam studio tu. Mula dia main belah tepi je. Cermin tu belah tepi dia main. Kata kita pun biasalah, kita pakai spek. So kita ingatkan flare lah kan dekat glare kat cermin ni. Kita gerak macam tu. Okay, tak ada. Kita cakap tak apalah, buatlah lagu ni. Okay, 2 kali naik, 3 kali naik. Kali keempat bila kita cakap dah hati, aku datang nak buat kerja dah. Ni. Kali keempat dia naik depan-depan. Boom, kat tengah-tengah. Dia naik kat tengah-tengah. Okay, pangkah. Sebelah syaitan rajim. Pusing. Terus punch. Keluar jalan. Macam you balik lah waktu tu. Dia terdiam lah. Terdiam. Terdiam lah. That's scary. Macam my wife pula nampak yang versi jantan. Tengah bertinggung. Lelaki. Berbulu badan, mata merah. My God. It's in the vicinity of kita punya kawasan. Aku rasa macam kolok kat belakang tu. Itu sound effect. Sound effect. Tu. Kamsahamnida. Kamsahamnida. 100 likes. Kamsahamnida Arigatou Okay, gozaimasu. Okay. That's memang nampak lah. Family memang nampak lah. Memang nampak. Dekat sini Tapi kita aman je tau dekat sini. Memang kita aman. Kita aman. Itu belum lagi kalau kita tertidur dikejutkan. Oh really? Dikejutkan. Katakan kita nak bangun, aku nak konti ni lah. Nak bangun pukul ni lah. Tapi kita tak set alarm kan.
let's say lah, katakan kita masuk konti kedua kan, kita tidur terlelap, orang kat situ tak ada. Dalam pukul 1.45, 1.50 tu dia akan gegor kita. Oh my god. Ada gegor. Kita macam Baiknya. tengok shift. Oh. Cakap siapa pula yang ni tapi tak apalah, kita jalan je lah. Baguslah sebab dia kejut kan. Yalah, jangan nampak macam yang tu je lah. Jangan nampak je dah lah. Jangan nampak nanti jenuh. Saya terpaksa panggil Abang Din lah. Azan kan. Macam dah di imam baru. Imam baru kan. Imam lama dah lara kan. Abang Din kata banyak aku buat dengan pindah Melaka ni. Itulah dia multitasking lah kan. Tu antara pengalaman lah. Tu mistik. Tapi mistik tu yang best. Cuma 100,000 dah. Itulah. Tapi jangan cerita lama-lama no. Ada banyak lagi tapi tak boleh cerita. Oh really? Okay lah, satu lah. Tak payah lah. Saya suka. Dia macam ni, I love dengar macam dekat podcast. Apa tu? Apa dia? Siapa dia? Apa yang tanya? Apa dia Noh Jamal? Baca komen. Tuan Presiden boleh cerita kisah kat tangga tak? Kisah kat tangga Kat tangga ni banyak kisah. Kisah yang mana ni? Malam seram. Nasib baik kita tak buat malam. Jangan. Pukul 3-4 je. Jangan Kak Benny dengar ni Kang. Terus ada kisah seram kita ni pula malam. Bedtime story. Tapi kalau kat tangga tu memang tempat dia. Oh really? Apa yang dia tegur abang? Tak, kat situ wangi. Bau wangi. Bau bunga kemboja. Tapi sekarang ni bau wangi tu Lia. Lia kita kena cakapkan dengan pair dia. Melia. 2 ekor kalau lalu saya tahu dah siapa punya. 2 ekor Ya, sekali saya cakap aku dah kenal lah minyak wangi tu. Satu lagi, seorang lagi lah. Dia tak cakap ekor lah, TP. Dia punch in je saya tahu. TP mesti boleh lepas punch in. Saya tahu dah. Oh tu TP punya lah. Ada kat bawah tu cakap masa kali ni bawah tu siapa? Kan perasan. Perasan. Dia TP Lia dengan Mel. Betul. Dia kalau Lia tu dia lepas perfume mau. Kita ni macam-macam ada lah. Imam kita ada ni tukang mesin rumput. Saudagar perfume ada. Banyak banyak sini. Kalau yang tahu sebenarnya macam-macam. Saudagar kosmetik, saudagar kereta potong. Okey dah boleh tukar background music. Pada habis dah cerita tu dia. Cerita hantu pun keluar Dia kena check in. Risau betul lah. Lagu-lagu yang background yang hantu mau kasih hantu punya lah. Betul. Kalau tak ada hantu tak boleh lah kasih hantu punya lagu kan. Tapi tu betul lah, bukan rekaan bukan rekaan. Habis dah lah. Dah habis. Janganlah. Kalau tak abang Din nak kena tekan play balik. Tak ya. Kesian abang Din nanti. Play yang degum tadi tu. Dum tu. Balik sekali. Macam ni. Macam masuk kanan. Rosak aku. Okay. Jangan lupa teruskan tap-tap screen. Abang Daim banyak lagi lagu nak nyanyi, banyak lagi cerita yang dia nak bagi tahu dekat semua-semua ni kan. Abang anak berapa orang bang? Anak 2 orang alhamdulillah. Dua-dua lelaki. Dua-dua lelaki. Ada nampak gaya tak ni orang nak ikut jejak langkah abang jadi DJ? Yang seorang tu memang dia cakap kerja dia. Oh faham? Which one? Yang ni yang kecil ni. Yang kecil ni. Tapi bila depan orang dia malu. Oh betul. Amat malu. Tak tahu pasal apalah. Ikut bapak dia lah kot. Bila one day nanti akan ni kan. Akan bercakap. Kita tak tahu. We don't know. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Dan Irfan ni yalah mula kita rasa kita nak pergi arah ni. Sekali Allah lincongkan itu yang terbaik. Betul. Sikit je lincongan tu jadi lain. Lain dah. Kan? Saya dulu cita-cita jadi doktor. Sekarang kat sini. Doktor. Saya dulu cita-cita nak jadi chef. Favorite food? Ayam percik. Sebab my mum dia memang kecil-kecil dulu niaga ayam percik. Salah satu sumber tumbesaran saya lah ayam percik lah. We love chicken. Itulah. Yalah masa tu lah. I love ayam gepuk. Aduh. Ayam gepuk tu memang favourite Daud. Kita memang tahu dah. Nak masuk konti? Roger. Ayam gepuk. Farah, nyanyi lagi. Nyanyi. Saya rasa boleh tak kita duet bang? Lagu apa? Risau pula kita dengar. Tapi kan kalau dah duet Abang Din kena cari lagu. Lagu apa? Lagu apa dah nyanyi? Okay tak apa. I think you nyanyi lagu Careless Whisper you tu. Careless Whisper Yes, kita dengar lagu Abang Daim Careless Whisper. Another music. Tolong bang. Careless Whisper tu yang George.
Careless whisper besi Ayah kat tu kering. kita letak kat tab tu. Memang aku pun memang bercakap pakai mic kan. Boleh letak mic dulu. Okay, Careless Whisper. Ni abang gain. Abang yang risau saya jadi background vocal abang. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste a chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Time can never mend the careless whispers of a good friend. To the heart and mind, ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you'll find. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. Do it easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste a chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Never been down so long. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We'd hurt each other with the things we wanna say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But now who's gonna dance with me? Please dance. Gonna dance again. The guilty feet have got no rhythm. Do it easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Besi tekak kering kan. Sini.
until now. Stepping for 200k. Amin. Power. Good song. Nampak tak? Saya nyanyi lagu English sorang. Orang komen Melayu juga kan. Abang nyanyi English dengan saya. Orang komen English kat sini bang. Damn good son. Kita dua kan sama. Kenny D, Edward Amirul kata. Oh my goodness, Kenny D yo. Okay, Kak Nani kata good song. And then Edward Amirul kata menyala bangku. Wah, padu Daim menyala. DJ Daim Cahaya Pak Saleh. Inilah dia Pak Saleh guys. Jangan. Mak Kia dengar ni. Aduh, Mak Kia dengar. Tak boleh. Itu zaman muda-muda. Perfect 10. Oh my god, perfect 10. Dahsyat. 10 out of 10. Our brother here. Dia memang powernya. Apa? Bab apa tu? Apa? Nyanyi English. I mean like he's good and I memang respect him. Tak. Sekarang ni zaman apa? Zaman Hood. Jangan kita dah ni. Abang pun masih lagi dalam zaman. Abang masih lagi in. Belum out lagi. Belum. So in and out lah. But Abang Daim still lah kita punya nombor 1 guys, nombor 1. So abang. Ya. Kita dah pun 147 ribu like. Terima kasih. Lagi kita nak sampai ke 200k untuk Abang Naim hari ni untuk tutupkan kita punya podcast kan. Okey lah abang ada nasihat sikit lah. Orang kata kepada orang-orang muda yang baru nak menceburi bidang penyiaran, bidang DJ radio, yada semua ni. What say you? Bagi saya lah kalau dulu lah sebenarnya susah orang cakap nak jadi DJ ni sebab kita bila nak berkata-kata tu kita kena ada knowledge dan sebagainya. Kalau dulu knowledge tu kita kena cari dengan surat khabarnya, majalah, magazine dan apa semua kan. Tapi kalau sekarang ni memang cukup mudah sebab dengan dunia media sosialnya macam contoh TikTok kita ni pun dah mengajar contoh jadi host dan juga sebagainya kan. Itu je dah membuka mata dan ruang kepada semua, tak kira lah our yang target audience kita lah kan. Jadi sebenarnya dia satu bidang yang cukup luas dan boleh diceburi dengan cukup mudah. Tapi you need to know the constraints, apa yang membatasi, what the do's and don'ts. So seboleh-bolehnya jangan melangkah macam tu lah. Sebab kalau melangkah tu kita pun dapat tengok kan kat media sosial sekarang ni macam-macam benda yang it's serious tapi macam tak ada apa je. So it's not the good kind of thing lah yang should happen lah. Tapi kalau untuk yang nak menceburi tu, kalau dipadukan dengan bakat memang memang cukup ni lah. Ruang dan peluang yang cukup luas sebenarnya. Boleh pergi jauh lah. Tapi kalau tambah dapat dua bahasa, triple bahasa, lebih lagi lah. Betul, that's good. Betul. Penguasaan bahasa tu bagus. Semua orang kena belajar sebenarnya banyak kan. Betul. Tapi sebab bila cakap pasal bahasa, sebenarnya saya dah dapat berehat sikit lah bila Huda ada. Gitu. Sebabnya kalau Ida dulu, kalau perasan kita dulu kalau kena jadi commentators untuk radio tracks ke anything ke, kita lah kan muka-muka kita lah yang dipanggil. Tapi sekarang ni dah ada Huda, saya dah boleh berehat sikit. Saya masih banyak belajar lah daripada abang kan. I still need you in these things. I still need you in terms of like writing script and so on, and how to say things and many more lah. Duet nanti bang dengan Huda, Endless Love, lagu Lionel Richie. Endless Love kau suruh aku nyanyi. Endless Love kau nak suruh bumbung Audin tercampur. Tengah-tengah macam ni serak ni Endless Love masuk bumbung Audi keluar tau. Kita orang pun tak tahu ke mana pergi. Lepas tu terbang semuanya tau. Everything endless after that Sky also can see mah. Aduh. Jangan gitu. Nanti lah. Bagi lagu tu cuma yang ni kan dah sikit sebab yang bangun tidur pun boleh nyanyi. Betul. Sebab yang serak-serak basah ni kan tengah tak apa penentu suara up and down ni. Boleh next time boleh panggil lagi. Siapa Abang Izzat? Bos. Ada Izzat ada. Nanti panggil Abang Naim untuk menyanyi lagi lah. Okey, jadi artis tambahan. Kalau Abang Din tak ada, Mas Sri tak ada, dia boleh duduk sini sama je kot. Saya dengan Abang Din pun lebih kurang sama je, duduk sebaris. Kita orang jadi ni backup vocal. jadi backup vocal tu. Jadi backup vocal. Abang ada projek ni ke?
yang akan datang ke. Dah tertutup. Aku suka now tertutup TikTok Melaka FM lah. Aku tak faham lah. Ada program akan datang ke, projek future project korang kata. Kita meneruskan projek-projek yang ada. On the screen guys. This is Abang Daim tap screen. Abang Daim, this is Abang Deng. Abang Deng on the screen. Abang Deng on the screen. Abang Deng, buy sikit Abang Deng. Yeah. Alah tak sempat, dia baru nak buy Abang Safwan. Oh nak buy. Back balik. Abang Deng nyanyi satu lagu. Ni permintaan ni. Okay Abang Deng, buy sikit. Kasih hi. Okay guys. Itu Abang Den guys. Okay, next week mungkin dia akan di sini. Saya tak tahu. Mungkin di tempat saya. Mungkin di tempat Abang Den. Next on the list Abang Den. Next on the list Praktis jadi imam. Praktis main gitar. Praktis jadi DJ. Abang Den nyanyi satu lagu. Nyanyi dengan Huda. Nyanyi dengan Huda. Daniel Daim dan Diana Huda. Damn. Diana Huda. Diana Huda. You mean everything to me Fat. Kak Nani. Lagu-lagu kau punya tu. Kan Kak Nani kan. You tolonglah. Janganlah bagi lagu yang sebenarnya mak saya pun ada bagi list tau. List apa? List lagu? Mak saya ada bagi list lagu dalam bahasa Inggeris. Dekat room. Kalau dia macam dia boring-boring kan, dia suka dengar YouTube whatever semua lah kan. Nanti kan dia cakap kat saya, kau nyanyi lagu ni. Sedap lagu tu, sedap ni, sedap. Masalahnya gua tak pernah dengarnya lagu tu. Tapi all this sentiasa hidup. Ya, lagu dia nice, but not all yang I tahu. So bila I go through all the list, usually I end up lagu apa ni? Pak Podio lagu ni tak pernah dengar lagu ni ke. Macam tu lah. Lagu apa? Carpenter. Mak saya minat Carpenters. I tak tahu. I mungkin dengar I tahulah, tapi ni kan. So your favourite artist is? Favourite artist Kalau local memang Alhamdulillah Sri P. Ramlee lah. Kalau international banyak. International banyak. Oh really? Apa tahu tak, saya waktu saya mula masuk sini kan, actually sebenarnya suara abang antara yang selalu saya dengar dekat radio. Sebab masa tu suara tu memang selalu kena jadi untuk teaser kan Station ID. Masa tapi tu saya tak kenal. So bila saya interview, siapakah orangnya, saya macam kita bukan yang sekarang lah kan. Tak sempat nak cari kan. Saya duduklah dekat carta organisasi tu kan, tengok siapa yang sesuai dengan suara tu. I don't know lah. Baik kan, orang dia baik kan. Tapi lepas jumpa, inilah brother kita orang dekat sini kan. Betul tak bos kan? Dengar macam Fan cakap tu. Abang Safwan pun kata memang brother lah kat sini. And siapa yang selalu tengok TikTok Melaka FM pasti tahu yang orang selalu cakap saya dengan Abang Daim kembar adik-adik. Kita ada satu lagi kembar kita, Abang Asrul. Baba Asrul. Sebab spek kita orang kot. Sama. Kalau kita letak kat Benny pun sama je sebenarnya. Tapi in terms spek lah, spek sama. Kita letak bos kita tengah-tengah pun. Tapi kalau kita letak bos kita, jangan letak di belakang. Memang tak nampak kalau kita bertiga. Betul. Depan. Tak nampak, tak perasan orang. Siapa kat belakang? Apa kat belakang? Macam nampak muka itu kuning lagi. Tak ada 3 orang je. 3 orang je dia. Itulah dia sebenarnya. Sebab kata rakan-rakan kita tak ada yang kecil. Tapi itulah yang kecil. Tapi sebenarnya kalau ikutkan ramai yang masuk Melaka FM ni, kalau perasan lah, dia mula dulu kecil. Lepas tu dia jadi besar. Happy mungkin. Tak tahu pasal apa. Seronok bang. Sonok kan. Sebabnya keluar kita bekerja dengan ramai orang. Lepas tu bos kita pun upcoming. Semua asal ada makan. Itulah gembiranya duduk sini. Gembira. Itulah bergembira tu yang jenuh tu. Coming soon TP TP sama coming soon. Lah, saya takut dia risau kalau dia sama saiz tiba dekat kita kan. Aduh. Wah, dah 177. Okay. Power tu semua orang laju. Power. Saya nak nyanyi satu lagu boleh? Boleh, jom. Lagu apa? Saya nak kena minta izin. Saya takut Abang Din saya. Abang Din, lagu Teman Tapi Mesra. Yes. Kau jangan pujuk macam tu. Mentara guru tengah tengok. Ya ke? Tak. Daripada tadi Bandin tukar. Saya dah risau. Betul tu Abang Din. Betul. Abang Din memang power. Ini dia Abang Din. Kasih bye-bye Abang Din. Teman sepermainan, kemana arah dia selalu ada aku. Dia amat manis,
juga baik hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Oh, namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan untuk ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu, namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman saja, teman tapi mesra. Oh, 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 oh. Aku punya teman sepermainan. Kemana ada dia selalu ada aku. Oh, namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan untuk ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu, namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman saja, teman tapi mesra. Oh, 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 oh. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu, namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman saja, teman tapi mesra. Tu dia. Sikit lagi guys. Sikit lagi. Kita macam tengah tunggu. Oh. Cepat. Siapa tak bagi 200,000, saya ambil kamera, saya letak muka saya. Biasa kat dalam konti saya buat macam tu lah. Jangan. Elok kamera tu ada nyawa lagi 5-6 tahun. Pendek nyawa ni. Aduh. Terima kasih yang like. Ada Joker, ada Hasruls. Aku tak boleh betul lah kau mengenai pun. Sedap suara Farah. Terima kasih. Lagu Endless Love tu insya-Allah kita akan bawakan nantilah, sebab saya kena praktis dulu. Saya lagu Endless Love tu bang. I don't know lah. Dia versi perempuan tu yang tinggi. Saya tak erti lah lagu. Tapi saya akan belajar satu hari nanti. InsyaAllah saya akan nyanyi lagu Sinaran. Cik Ayah, lagu Sinaran tu Cik Ayah. Saya dah 10 kali dah nyanyi dekat sini. Orang dah tahu dah saya dia lagu melekat, Sinaran. Dia melekat tu. Lagu tu. Lagu favourite tu. Kan? Last lagi duet. Wow. Lagu duet apa? Okay. Budi Setahun Segunung Intan. Kita dah nak tutup. 200,000 dah kita dapat. Lepas tu kita habis, okay? Abang Dan dia memang bersyukur lah dapat saya dekat sini. Kau Abang Dan nak cari tau.
Budi setahun seguni tak. Yes, yang bawah tu. Pandai. Okay, last je guys ya. Salah aku bangun tadi. Lepas tu we're gonna end this. Dan kita dapat jumpa lagi lepas ni. Sebab lagu ni Ampang yang banyak nyanyi. Jangan cik adiklah sayang, rindukan bulan. Bulanlah tinggi cik adik, jauh di awan. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dengarkan teman. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dengarkan teman. Teman dicari cik adik, bergurau serta tidur sebantal cik adik, sanggul berbunga. Kasih sayang hamba sembah, sirih di kapur tanda mesra. Kasih sayang hamba sembah, sirih di kapur tanda mesra. Sirih sekapurlah abang berseri muka, bunga setangkai cik abang penyambut kata. Kalau tuan sayang hamba, tidaklah padi berusang hamba. Kalau tuan sayang hamba, tidaklah padi berusang hamba. Takkan berusanglah abang padi di ladang. Takkanlah terbang hai abang pipit di ladang. Kekasih rindu dikenang, budi setahun segunung intan. Kekasih rindu dikenang, budi setahun segunung intan. Terima kasih. Jumpa lagi dalam next podcast bersama saya. Bersama saya kan saya tak tahu dengan siapa. Tapi siapa-siapa je lah host sana. Kita jumpa lagi dalam podcast Gasak Kaula. Terima kasih Abang Daim untuk hari ini. That's very nice of you to come here and join us today. Bye semua orang. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Abang Din. Abang Din. Thank you for everything Abang Din. Semua kru kita segala-galanya. Dan kru kita. Dan semua-semua yang dekat sini. We love it.